TV dekat rumah kau mungkin mahal, tapi aku yakin TV kau tak boleh buat macam aku ni. Okay, sekarang aku tunjukkan. Okay, TV aku ni tak besar mana pun, 27 inci saja. Okay, tapi aku boleh tundukkan dia. Yang itu kau tak boleh buat kan. Lepas tu aku boleh tegakkan dia macam ni. Nampak tak? Kalau katakan video tu menegak, okay, nak buka media sosial, ini ubah dia. Bukanlah media sosial, video menegak lah, yang perlukan menegak. Okay, tapi kalau katakan nak melentang, lentangkan je. Dia faham, dia ikut arahan. Okay, boleh tinggi, boleh rendah. Dan lepas tu tak cukup dengan tu, ada juga boleh kejap. Boleh kanan, boleh ke kiri juga. Lepas tu yang menarik lagi, dia punya remote. Okey, nampak simple, warna putih, tapi belah bahagian bawah menggunakan charging type C. Dah tak payah tukar bateri. Lepas tu kalau kau malas nak charge lagi, belakang ni ada tapak solar. Okey, letak je dekat tepi tingkap, automatik bateri dia akan penuh lah, walaupun sedikit lambat. Okey, sekarang aku tunjukkan, nampak tak? Okey, tekan. Okey, katakanlah kau tak sangat tak berminat dengan remote ni, ada lagi satu cara yang paling menarik dekat Samsung Movie Style ni, iaitu kau boleh touch screen. Okey, aku tunjukkan. Okey, tengok. Nampak tak? Boleh touch screen, babe. Boleh touch screen. Okey, lepas tu katakanlah kau suka buat kerja dekat laptop ataupun PC, dan banyak sangatlah kerja kau nak buat kan dalam masa serentak. Kau perlukan lebih daripada satu screen. Kau tak payah beli screen tambahan. Okey, orang beli screen tambahan, tak payah ikut. Kau ada Samsung Moving Style tau. Okey, aku tunjukkan sekarang. Okey, ini adalah CapCut aku dekat MacBook. Okey, Apple. Nampak tak? Aku tarik dia, tarik. Oh, nampak tu? Bila aku tarik, automatik dah pun masuk ke dalam skrin kedua aku. Okey, nampak? Aku boleh besarkan dia. Dan dekat skrin MacBook asal aku ni, aku dah lewat kerja lain. Yang paling cantik sekali, TV ni boleh jadi art berat ataupun hiasan dekat dinding. Tapi itulah, benda ni kena bayar pula. Okey, contohlah aku ambil Lorve. Okey, aku ambil Lorve ni, display all. Okey, nampak tu? Kena bayar. Tapi tak apa, dia ada try and error. Try awal sebelum nak bayar sebulan berapa ringgit. Nampak tu? Cantik kan? Bayangkan dia tak jadi TV, tapi dia jadi wallpaper kat sini. Kau letaklah gambar Picasso ke. Lah, dia ada roda dekat bawah ni. Okey, kau nampak? Ini bukan bergerak sesaja. Dia memang ada roda khas yang agak lasak lah. Aku tolak pergi ruang tamu, pergi dapur. Nampak? Boleh layan movie satu rumah tau. Terakhir, ini yang paling gila lah bagi aku. Okey, kau nampak tak? TV ni dia duduk diam saja kat sini. Okey, tapi sebenarnya aku boleh cabut dia. Okey, dekat belakang ni ada satu klip lah. Okey, kau tolak saja. Okey, kau tolak macam ni, angkat. Dia dah jadi satu TV yang kau boleh bawa ke mana-mana saja. Okey, dekat bahagian belakang ni pun sebenarnya tapak ni bukan kosong, bukan setakat untuk pusing. Kau tolak macam ni. Okey, aku tunjuk. Kau tolak macam ni. Okey, dia dah jadi stand, boleh letak dekat atas meja. Nampak tak? Dekat atas meja aku boleh layan drift tanpa wire, tanpa stand macam tadi. Satu TV bergerak yang 27 inci dan harga dia tak silap aku RM5,000. Apa pendapat korang? Baik beli tak Samsung TV yang macam ni? Boleh bawa ke mana-mana. Nak pergi travel pun boleh juga kan? Ataupun